Yo ni, cikgu-cikgu sekolah mana cikgu? Pos 9. Yo ni, nak cari sedondon. Madih khatam Al-Quran untuk geng-geng cikgu berapa orang cikgu? Lebih kurang. Selain pada waktu lah. Lebih kurang dekat dengan 30% lah you ni. Okay, yang cikgu pergi ni Ira nak share dekat you all. Vietnam Cert ni hot selling tau. Okay, Vietnam Cert ni kain memang sejuk. Sejuk tak cikgu kain dia pergi? Memang best kak. Vietnam Cert adalah kain yang kita jual paling. Basuh ni tak genyut tak genyut. Ira pun pakai. Ira nak tunjuk. Betul. Untuk cikgu lah. Cikgu-cikgu yang pertama lah yang beli Vietnam Cert dia. Biasa cikgu dia beli seragam, buat corak batik dengan corak penuh. Harga special ni you ni. Lengan ni you all akan dapat songkit. Lepas tu baju macam ni. Akan ada songkit gini. Lepas tu kain bawah dia. 3 tempat. Oh memang comel kak. Memang jangok. Kain sedap. Kain dia sangat-sangat sejuk. Vietnam dia mahal sikit. Harga 1 lebih. Tapi untuk cikgu 3. Dia dapat 3. Ni. Dia design ni special. Lengan. Baju kita sini. Baju-baju macam kita pakai jahit ni. Lepas tu bawah gini. So you akan nampak sangat modern, sangat cantik, sangat jangok. Ni tudung dia ni. Ni tudung dia. Tudung dia. Boleh ni kita hantar tu. Kita ambil gambar depan sekejap lagi. Yang ni. Ni dia punya tudung. Kalau nak matching, dia punya tudung ni. Cuma tudung dia ada 2 pilihan. You nak BD 45 ke 55. Ni BD 45. Ni 55. Yang kali awak kena ambil BD 50 kan? Dia tak buat cikgu. Memang comel-comel. Dua-dua boleh pakai. Oh kalau gini. Kain ke kot ni? Bawah 61.